Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Tuan-tuan dan puan, hari ini saya ingin membentangkan kajian yang bertajuk Faktor Penolakan Hikmat Kaunseling Berteraskan Islam dalam kalangan remaja di negeri Selangor. Kajian ini dijalankan oleh saya dan rakan-rakan di fakulti, termasuk Encik Nur Bakri Abdul Hamid, Dr. Muhammad Azli Jalani dan juga Dr. Muhammad Izzul Syahmi Zulkifli. Tuan-tuan dan puan, khidmat kaunseling Islam ini semakin mendapat perhatian sebagai satu alternatif kepada kaunseling konvensional, kerana ia mengintegrasikan nilai-nilai syariah dan juga prinsip agama dalam memberikan bimbingan psikologi. Namun tuan-tuan dan puan, walaupun potensinya besar, penerimaan kaunseling Islam di kalangan remaja masih dilihat rendah, khususnya di negeri Selangor. Situasi ini menimbulkan keperluan untuk kita mengenal pasti apakah sebab-sebabnya, apakah faktor-faktornya penolakan ini berlaku dengan secara lebih mendalam. Dan objektif kajian ini, kita mempunyai 3 objektif utama. Yang pertama adalah untuk mengenal pasti faktor-faktor individu yang mempengaruhi penolakan khidmat kaunseling Islam ini. Dan yang keduanya adalah untuk kita menganalisis peranan keluarga dan juga sosial dalam mempengaruhi penerimaan dan juga penolakan khidmat kaunseling Islam. Dan yang ketiga adalah untuk kita menilai faktor institusi dalam menyumbang kepada penolakan khidmat kaunseling Islam ini. Uh, dari sudut soalan kajian pula, untuk mencapai objektif tersebut, kita perlu menjawab 3 soalan kajian. Yang pertamanya adalah apakah faktor individu yang menyebabkan remaja menolak khidmat kaunseling Islam. Yang keduanya, bagaimana faktor keluarga dan juga faktor sosial mempengaruhi keputusan mereka. Dan yang ketiga, apakah cabaran daripada institusi yang menyebabkan penolakan kepada kaunseling Islam ini berlaku, ya. Dan tuan-tuan dan puan, kita memberikan 3 faktor di sini. Faktor-faktor penolakan, iaitu yang pertama individu, yang kedua adalah keluarga dan sosial, dan yang ketiganya adalah faktor daripada institusi. Jadi kita melihat dulu daripada faktor penolakan yang pertama, iaitu faktor penolakan individu. Pertama, dari aspek individu, remaja menunjukkan penolakan kerana kurangnya kesedaran tentang khidmat kaunseling Islam itu. Selain itu, tuan-tuan dan puan-puan, remaja dilihat berasa malu dan takut untuk dihakimi, dan dihakimi oleh siapa? Oleh orang lain, pihak ketiga, iaitu kaunselor, serta mempunyai persepsi yang negatif terhadap khidmat kaunseling Islam itu sendiri. Ini menyebabkan mereka enggan untuk mendapatkan bantuan walaupun mereka mempunyai tekanan hidup. Tuan-tuan dan puan-puan, kita ketahui 1 daripada 5 remaja di Malaysia mempunyai tekanan hidup ataupun stres yang tinggi. Dan faktor yang kedua pula adalah faktor daripada sudut keluarga dan juga sosial. Kajian ini juga mendapati bahawa keluarga dan faktor sosial turut memberikan peranan. Remaja sering dipengaruhi oleh ibu bapanya yang tidak menyokong sama sekali atau tidak memahami juga tentang khidmat kaunseling, khususnya khidmat kaunseling Islam. Selain itu, stigma sosial yang melabel individu yang mendapatkan khidmat kaunseling ini sebagai mereka yang bermasalah turut menyumbang menjadi penyebab kenapa remaja mengelak daripada menerima khidmat bantuan. Tekanan daripada rakan sebaya, khususnya yang kurang positif juga, yang tidak membimbing, juga memberikan satu faktor penyumbang kepada isu ini. Tuan-tuan dan puan, kepada faktor penolakan yang ketiga, iaitu institusi. Kita lihat dari aspek institusi ini, antara cabaran utama kurangnya promosi. Kita lihat kurang sangat promosi yang efektif mengenai khidmat kaunseling, khususnya kaunseling Islam.
Selain itu, terdapat juga kekurangan kaunselor-kaunselor Islam yang terlatih secara profesional dan akses yang terhad kepada kaunselor-kaunselor yang bertauliah menyebabkan kepercayaan potensi-potensi klien terhadap perkhidmatan ini semakin berkurangan. Kita juga lihat kepada implikasi yang implikasi terhadap kajian ini. Ianya membawa kepada beberapa implikasi yang penting. Antaranya ia memberi gambaran jelas kepada pihak berkepentingan the stakeholders mengenai isu sebenar yang menyebabkan penolakan khidmat kaunseling Islam. Implikasi ini membolehkan strategi-strategi intervensi program-program yang boleh kita lakukan dengan lebih tersusun yang lebih terancang terutama untuk meningkatkan kesedaran, the awareness dan menghapuskan khususnya stigma terhadap khidmat kaunseling. Jadi kita juga memberikan beberapa cadangan di sini antaranya adalah bagi menangani uh, ketidakpercayaan ataupun tidak faham tentang khidmat kaunseling Islam itu. Jadi yang pertamanya kita perlu meningkatkan program pendidikan sebenarnya dan kesedaran tentang kepentingan kesihatan mental yang lebih mesra remaja. Keduanya kita ingin mengukuhkan lagi latihan profesional kepada kaunselor-kaunselor khususnya kaunselor-kaunselor Muslim agar lebih kompeten untuk menangani isu-isu remaja. Dan yang ketiganya, kita ingin memperluaskan promosi perkhidmatan kaunseling Islam melalui institusi-institusi pendidikan, sekolah, universiti, college dan juga komuniti-komuniti setempat. Ini adalah antara 3 cadangan strategi kita. Dan akhir sekali tuan-tuan dan puan-puan, sebagai penutupnya, pengkaji mengharapkan kajian ini dilakukan dapat menyumbang kepada peningkatan penerimaan khidmat kaunseling Islam dalam kalangan remaja khususnya di Selangor. Dengan memahami faktor penolakan, usaha boleh difokuskan untuk mewujudkan perkhidmatan kaunseling yang lebih inklusif, mesra pengguna dan efektif untuk membantu kesejahteraan psikologi dan juga rohani khususnya kepada para remaja. Jadi itu saja daripada saya dan juga rakan-rakan. Kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua. Assalamualaikum.